Tiba dia tengok Siti Azmi, oh ni lah yang tadi call saya tadi tu. Dia akan ada rasa, dia mesti akan terjentik hati dia kan. Oh Siti Azmi yang call tadi, dia mesti akan rasa macam interest nak pergi review resume tu kan. And then mungkin kita punya kelayakan tu macam ngam-ngam lah. Pertengahan kan yang memang okey dengan tak okey. Kita fikir balik, oh dia ada call tadi macam nak try lah, macam nak try interview. Jadi kita punya peluang kat sana untuk dia dipanggil interview. Sebab kita pergi call dia, kita pergi direct to the person, Aminah yang in charge, kita pergi kat dia, tanya dia, saya ada hantar nenek. Gitulah kan, cuma nak pastikan saya punya resume ada masuk, takut ada apa-apa dokumen diperlukan ke. Nampaklah kat sana kita ni seorang yang follow up kan. Itu starting point lah, kita selalu tekankan first impression. Bila first impression ni okey kan, orang akan ingat tau. Bila let's say lah kita dipilih untuk datang interview, kebetulan kita datang, kebanyakannya yang Aminah tu yang akan handle orang interview sebab dia yang select. Jadi dia akan handle untuk bagi borang, isi borang apa kan, untuk arrange timing sebelum nak masuk interview kan. Kebanyakannya sama orang lah. Then bila kita datang Siti Azmi, kita jumpa dia. Ni ke Puan Aminah? Kita mesti akan ingat nama dia kan. Yelah saya lah Siti Azmi hari tu yang kau. Secara tak langsung kita akan ada satu relationship kat sana. Then mungkin dia akan sampaikan dekat orang interview tu kan, yang next ni Siti Azmi hari tu adalah dia call, check nak apa-apa dokumen, maybe ada kita punya peluang tinggi sikit lah kat sana. Mungkin dia akan cakap sikit kat interview, orang interview tu kan, ni Siti Azmi dia ada, hari tu dia ada call saya, macam okey lah. Mana tahu kita dapat peluang kat sana, ada dapat sikit kita punya tips kat sana kan, sebab kita dah call mula-mula. Walaupun kita fikir, just call je, takkan dia ingat kot, ramai kot orang interview 100 kot, takkan dia ingat Siti Azmi. Tak, kita jangan fikir benda yang tak membantu tu, kita kena fikir benda yang benda tu mungkin nampak small thing, tapi dia mungkin meninggalkan kesan. Contohnya, kalau kita ada satu hari yang orang cakap apa, hari yang memang bad lah dalam hidup kita, hari yang tak bernasib baik, banyak benda yang terjadi yang tak kena dalam hidup kita. Tiba-tiba masa mungkin kita pergi kedai, mungkinlah kita drive kereta ke apa, and then tiba-tiba kat tepi kita ada kereta lain, mungkin ada seorang makcik ke, tak kisahlah makcik ke, kakak ke, baby ke, senyum kat kita. Hai akak, dia dah senyum tu, and then kita pun mesti akan reaction, kita mesti akan secara tak langsung kita akan senyum. Sebenarnya benda impression, just senyuman dan hai tu, dia boleh ubah ataupun dia mungkin boleh baikkan sikit kita punya hari pada hari tu. Betul tak? Dia akan menampakkan sikit kita punya keceriaan. Mungkin kita baik mood. Bila ada budak ke kakak